Saya Adam. Hari ini hari pertama saya sekolah di sekolah baharu. Sejujurnya, saya takut. Tak kenal sesiapa, tempat pun asing. Harap-harap saya tak sesat. Hai, awak pelajar baharu kan? Ya, saya Adam. Saya pula Aisyah. Esok kita ada matematik di perpustakaan. Jangan lupa datang sekali tau. Okey, terima kasih. Atau lebih teruk lagi, malu seorang diri. Adam, Nasib baik terjumpa perpustakaan. Ingatkan dah termasuk bilik guru tadi. cepat cari buku. Nanti habis pula masa ni. Adam, awak tahu tak perpustakaan ni berhantu? Ramai nampak kelibat putih kat rak belakang. Kadang-kadang dia muncul, lagi-lagi orang baru macam kau. Serius lah? Jangan percaya sangat dengan dia orang tu. Hantu! Mana? Tu! Betul lah hantu. Apa yang kita sangat ni? Ada hantu. Kalau saya selamat, saya janji takkan kacau pelajar baru lagi. Saya pun. Cepatlah, tengok siapa tu. Kenapa semua tengok saya ni? Damia, Lah. korang ni itu pun nak takut. Kenapa kamu semua macam nampak hantu? Oh, ringtone cikgu rupanya. Bagus. Sekarang cari jawapan matematik. Hantu pun tak boleh nak bantu kamu. Faris, Hafiz, sepatutnya kamu berdua bantu Adam untuk menyesuaikan diri di sekolah ni. Maaf Adam, Kami bergurau je. Tak apa. Yang penting saya dah kenal ramai orang kat sini. Hari pertama saya di sekolah baharu, rupanya tak menakutkan seperti yang saya sangka. Kadang-kadang, kita cuma perlukan sedikit keberanian untuk mengenali orang lain. Kalau ada hantu lagi, kita suruh Hafiz pergi dululah. Asal aku pula. Hari ini, saya bukan sahaja jumpa sekolah baharu, tapi juga kawan-kawan baharu. Dan satu lagi perkara yang saya belajar, jangan terus percaya cerita hantu dalam perpustakaan.